So korang nak cari tablet budget RM599 yang korang boleh gunakan as student untuk productivity, untuk content creator buat editing santai, ataupun gamer santai just nak isi masa lapang. Jadi ini adalah Tech Life Pad Neo. Benda yang kau rasa agak berbaloi dengan harga ni ialah korang boleh tambah storage dan dia support SIM card. So dekat luar korang tak perlukan wifi. Storage yang ada pun dah cukup besar, 256GB, dipadankan pula dengan chipset MediaTek Helio G80 dan RAM 8+8. So performance dia cukup smooth untuk penggunaan harian yang ringan-ringan, untuk scroll social media ataupun internet browsing. Even untuk gaming sekalipun, untuk game yang slow pace, korang still lagi boleh enjoy the game. Dan dengan bantuan bateri yang agak besar 6000 mAh, boleh support penggunaan ringan korang sepanjang hari. Skrin dia pun cukup besar, 10.1 inci, IPS 60Hz, dan bezel mungkin sedikit besar tapi yang korang boleh expect lah dengan harga ni. Dari segi kualiti, metal untuk frame dan ABS untuk body. Agak berat sikit, 560g, but still lagi kategori portable. Untuk kamera pula, 13MP kamera belakang dan 5MP kamera depan. Cukup untuk scan dokumen ataupun video call. Dan feature tambahan aku tengok ada audio jack, sangat bagus, dan didatangkan dengan dual speaker. So kalau ada student ataupun anak-anak korang yang nak cari tablet murah, aku rasa ini adalah antara tablet yang berbaloi.